Okey, Assalamualaikum semua. Nama saya Muhammad Hadi Aziz. Kini saya berada di Taman Gloria Kuantan yang berdekatan di Pantai Teluk Cempedak. Okey, jadi Taman Gloria ni adalah salah satu kawasan rekreasi yang baik untuk anda kunjungi. Taman Gloria ini dikelilingi tasik yang cantik tetapi tidak sesuai untuk aktiviti seperti berenang. Untuk anda yang suka berenang tu, jangan pula pergi terjun. Tasik di sini merupakan tasik buatan. Jadi, apa yang menarik dekat Taman Gelora ni? Jadi, tarikan utama di sini ialah keindahan alam semula jadi kerana dikelilingi pokok ru yang tinggi dan redup, menjadikan suasana nyaman dan segar. Untuk yang tak nak jogging sekadar nak layan view ke apa kan, laluan pejalan kaki pun ada. Bolehlah berjalan santai. Nak bergambar kat atas jambatan ni pun okey. Lawa view dia cantik. Bila sebut pasal taman kan, sudah tentu di sini disediakan laluan jogging. Taman ini terkenal dengan trek jogging yang luas dan selesa, sesuai untuk mereka yang gemar bersenam. Kat sini juga ada disediakan pondok untuk kita berehat lepas dah buat aktiviti. Nak berkelah kat sini bersama keluarga kan. Nak berehat sesama, bersantai sikit. Pondok ni juga boleh selamatkan anda kalau hujan turun dengan mengejut. Anda bolehlah berteduh kat pondok ni. Oh ya, banyak family geng zumba, aerobik, budak sekolah yang buat aktiviti kat sini. Ada juga yang berlatih tai chi dengan yoga pada waktu pagi. Dah buat senaman tu kan, bolehlah stretching kat tepi tasik ni. Layan view sikit. Lawa. Kalau anda dah sampai di sini nanti, cuba jalan ke atas batu ni sambil berkaki ayam. Confirm rasa berdenyut dari kaki hingga kepala. Cuba tengok dekat sebelah kanan saya ni. Taman permainan disediakan untuk ibu bapa membawa anak mereka bersia-sia. Seronok pula tengok mereka ni. Teringat masa kecil-kecil dulu masa main dekat taman. Kebersihan taman ini juga terjaga. Bersih je, tiada sampah di sekitar jalan. Papan tanda larangan juga disediakan untuk pengunjung patuhi. Terdapat tasik kecil dengan teratai yang menghiasi permukaan air, menambahkan lagi elemen semula jadi yang indah. Memang lawa view dia, sesuai untuk anda bergambar. Pantai ni dekat tepi taman. Anda boleh melihat matahari terbit. View dia memang lawa. Ramai pengunjung yang datang pagi-pagi semata-mata nak tengok matahari terbit dan menggambar dekat sini. Jadi macam mana? Menarik tak Taman Gelora ni? Mestilah menarik. Saya memang galakkan anda datang ke sini sebab kat sini memang disediakan kemudahan rekreasi yang lengkap. Jadi apa tunggu lagi? Marilah datang ke Taman Gelora sekarang.